Assalamualaikum dan salam penuh kasih sayang untuk semua sahabat kakak Linda, dimanapun berada. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersuah lagi dalam video kali ini. Hari ini kami sekeluarga berpuasa sunat tarwiyah. Oleh itu, kami bercadang untuk membuat pisang hijau atau lebih famous dengan nama pisang hijau. Jadi, sebelum kita bermula, kita mestilah ada pisang. So, saya minta tolong bapa saya untuk pergi beli pisang. Pastikan pisang itu ialah pisang raja. Pisang raja saya sudah sampai guys. Pisang ini kami beli dengan harga RM8 satu sisir. Mahal atau murah bagi kamu? Kalau di tempat kamu pula berapa harga pisang ini? Cuba komen dulu. Sekarang saya mahu kukus dahulu pisang raja tadi. Saya gunakan periuk pengukus yang dikenali sebagai dandangan kalau di tawau. Sebelum saya guna, saya mesti cuci dahulu dandangan ini kerana khuatir ada tai cicak di dalamnya. Maklumlah, rumah kami ni banyak sangat cicak yang menumpang sekaki. Saya kemudiannya pisah-pisahkan pisang tadi menjadi sebiji-sebiji agar mudah nanti bila dimasukkan ke dalam dandangan. Biasanya, saya lebih suka pisang yang betul-betul masak kerana rasanya yang lebih manis. Buah pisang raja dikatakan buah pisang yang paling enak dan sesuai dijadikan pisang goreng berbanding buah pisang lain. Ia juga sesuai dijadikan makanan pencuci mulut, dibuat pengat pisang ataupun kek pisang. Buah mudanya boleh dijadikan kerepek pisang. Buah pisang raja yang matang berwarna kuning terang dan isinya juga berwarna kekuningan serta beraroma. Kemudian, saya mahu buat kulit untuk membalut pisang atau tepung dada. Mula-mula saya masukkan air ke dalam blender. Saya suka masukkan air dulu supaya tepung tidak melekat di dalam blender. Kemudian, saya masukkan esen vanila, pewarna hijau dan tepung gandum. Selepas itu, saya masukkan sebiji telur. Sebiji saja guys, jangan banyak-banyak, telur mahal. Dan, kita blenderlah adunan kita sehingga semua bahan tercampur merata. Jangan berhenti selagi adunan kita belum sebati ya guys. Saya juga masukkan sedikit susu cair ke dalam adunan tepung. Kalau tidak suka susu cair, kita boleh juga gunakan santan. Jangan lupa sesudu garam untuk membuatnya rasa berlemak. Akhir adunan, kita letak sedikit minyak agar bila didadak atas kuali nanti, lebih mudah dan tidak melekat. Blender lagi sehingga adunan halus. Selepas itu kita bolehlah ke proses seterusnya, iaitu mendadak. Semasa proses mendadak, saya tidak terlalu expert ya kawan-kawan. Saya juga masih belajar dan terus belajar. Saya gunakan kuali non-stick Giacomo, biasanya tidak melekat, tapi kuali ini sudah lama, jadi mungkin kurang berfungsi dengan baik sudah. Atau mungkin adunan saya yang kurang tepat. Saya biarkan saja adunan sehingga saya rasa masak dan angkat. Kemudian, bila pisang sudah layu dan bertukar warna, saya angkat dandangan dan ketepikan. Biarkan pisang sedikit sejuk sebelum dikupas. Semasa dikupas, aroma pisang rasa ini sangat menggoda keimanan saya bila sedang berpuasa. Maunya enak. Oleh kerana waktu sudah hampir pukul 6, saya terpaksa mengupas sahaja pisang tadi panas-panas. Maklumlah, waktu maghrib bakal menjelang, makanya waktu berbuka puasa pun sudah hampir, jadi kami kelam kabut sudah guys. Saya guna pisang untuk membantu mengeluarkan pisang dalam keadaan panas. Sekarang saya mahu gulung pisang dalam adunan yang sudah didadak tadi. Beginilah kejadiannya guys. Pisangnya boleh dibelah dua bahagian kalau tidak suka pisang sebiji. Saya gulung sampailah pisang tadi semuanya terbungkus dada berwarna hijau. Kemudian, saya potong-potong lagi dada pisang tadi menjadi bahagian yang lebih kecil agar mudah bila hendak dimakan nanti. Saya potong sahaja mengikut suka hati dan cita rasa saya. Maaf ya kalau kurang kemas potongannya. Saya susun-susun sahaja dahulu dalam pinggan sambil menunggu kuah pisang hijau ini siap. Untuk kuah pula, saya masak dulu sagu sehingga jernih. Kemudian panaskan santan. Saya guna santan asli dari sebiji buah kelapa. Selepas itu, cairkan tepung beras dengan air biasa. Gaul-gaul tepung beras supaya tidak berketul.
Kemudian masukkan larutan tepung beras tadi ke dalam santan yang sudah dipanaskan. Gaul terus untuk mengelakkan daripada adunan berketul-ketul. Masukkan pewarna merah, saya guna pati sirap ros. Kemudian, saya masukkan sagu yang sudah direbus tadi ke dalam kuah pisang hijau. Kaul dan masak lagi sehingga kuah betul-betul masak. Biasanya ada yang suka kuah pekat. Bolehlah masak lebih lama atau campurkan tepung lebih banyak lagi dan tambahkan tepung jagung sedikit. Alhamdulillah, pisang hijau kami sudah siap. Kami pun isi dada pisang ke dalam mangkuk masing-masing sebelum menyiram kuah. Kuah kami masih panas lagi guys, baru sahaja masak. Azan maghrib pun sudah berkumandang di masjid. So, kami buka puasa dulu ya guys. Jemput makan semua. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Assalamualaikum. Bye-bye.